Nama saya Coach Muhammad Hafiz bin Abdul Latif. Kami kelab daripada KBFC, Kampung Bahagia Football Club, yang diasaskan di Kampung Bahagia Bangi lah, Bangi Lama. Okey. Kami mempunyai 4 tim grassroots, under 15, under 12, under 10 dan under 6. Okey. Ya, dan ini kali pertama lah kami join gila-gila ni, gila-gila liga ni. Okey, untuk pertama kali coach join Gila Liga ni, so apa objektif coach untuk pertandingan hari ni? Okey. Sebelum ni kami ni biasa friendly dengan kelab-kelab yang di Padang, di kawasan Padang lah. Yang satu gamenya dia waktu petang. Yang ni kali ni kami masuk tournament ni, dan objektif saya nak bagi pendedahan kepada diorang biar diorang ni kenal dengan player-player yang daripada luar ni. So coach rasa hari ni lebih kepada pendedahan untuk pemain lah instead of nak dapatkan kemenangan, betul? Betul. Nak bagi pendedahan. Coach hantar hari ni untuk U berapa saja? U12 saja. U12 saja.